Guys, hari ni Abayi berada di Daerah Edong. Hadir kelas surfing Nisha hari ni. Lepas dah masuk semester ketiga lah dia belajar dekat UiTM Edong ni. So, hari ni dia ada kelas surfing. Ada apa ni, macam mak ayah boleh mari lah untuk makan, tapi kena bayar. So, kita tengok apa kejadian hari ni. Anak aku masuk benda, dia nak surfing benda. Kita bakal tengok benda kejadian. Khas pula. Ni, okey. Duduk. Ni nak papan. Thank you. Okay. Can I start the service now? You're talking with your mama. I don't know what you're talking about. Bila nak sendiri servis gitu. Excuse me, sir. Yes, thank you. Mungkin lah customer ni. Dia lebih kurang macam ni lah guys. Budak-budak ni dia belajar kulinari, lepas tu dia belajar surf sekali. Dia belajar surf sekali. So dia akan ada lah satu slot untuk dia serve customer-customer ni, antara customer-customer yang datang lah. Ini buku menu dia lah yang akan dihidangkan pada kita hari ni. So, customer-customer dia lah yang dijemput datang kan. Abang ini antara yang bertuah lah sempat datang sini. Oh, kita ada ni. Memang asal putih ke? Yes. English people. Ni semua ada ke makanan ni kat pagi ni? Daripada dia orang masak-masak ni dari kelas surfing. Ini kelas surfing lah ni kan. Lepas tu dia orang masak-masak dekat kitchen lah. Explain menu please. What we have in Crab Rangoon? If you late, the menu will out. Will habis. Okay. So you need to order cepat. Okay. Untuk ada cepat. Rojak-rojak ni. I want everything lah. Like to start with this. What do you want? Get it, order it. Anything else? I think that's all. How about you, sir? I want roasted lamb wrap. Yes, and with Crab Rangoon. Very good. Yes. Dessert. What the hell is this? Dessert I want fruit cutlet. Kita order guys, tapi harga dia ni appetizer. Dia ambil apa? Appetizer Crab Rangoon. Ini harga ni bukan harga yang dijual guys So ini harga dia, harga masak dalam ni lah guys bukan harga jual dekat restoran ni. Dia berpisah dah. Main course. So appetizer. Itu dua appetizer. Aku risau. Orang kata dia. Itu. Ni kan. Oh, main course dah sampai. Ni dia. Ni medium rare ke? Merah tak Dah sampai. Satu lagi. Ini dia. Fish and chip dia. Yes. Thank you. Proses belajar. Tak sebab. Bagi dah makan guys. Kenyang, sedap. Alhamdulillah. Pandai anak-anak kita ni masak guys. So korang standby lah. Aku rasa tahun depan ataupun dah habis praktikal dia nanti, memang akan ada menu-menu ni dekat kedai bayi ni.